berapa sukatan air untuk satu sachet? Okey, disebabkan ada yang tanya, sekarang Dr. Wan As nak share cara minum Bifil yang berkesan. Ambil satu sachet Bifil Original HQ ni, koyak. Ada tanda dekat sini, koyak je, ikut tanda ni. Pakai tangan je koyak. Mudah, tak perlu nak gunting. Sediakan 200 ml air sejuk ataupun air suhu bilik. Jangan guna air panas ataupun air suam yang terlebih panas. Takut nanti rosak pula ingredients yang ada di dalam Bifil. Just tuangkan sahaja ke semua serbuk Bifil ni ke dalam air tadi. Kalau nak tengok, warna serbuk Bifil Original HQ macam ni. Lepas tu kacaukan je lah sampai sebati. Cara minum Bifil yang berkesan, Bifil ni kena minum cuma dia sahaja. Jangan dicampur dengan Shirutto, jangan dicampur dengan iVision ataupun mana-mana functional food lain daripada BE International ataupun daripada suplemen luar lain. Hanya minum Bifil sahaja. Lepas minum Bifil, tak boleh makan sebarang makanan dalam tempoh masa 1 jam paling minimum. Kenapa? Sebab nak bagi nitric oxide bekerja untuk membantu mengembangkan salur darah kita dengan lebih optimum tanpa sebarang gangguan lain. Sangatlah disyorkan lepas bangun pagi terus bancuh Bifil dan minum. Ingat, follow betul-betul cara minum Bifil yang berkesan ni supaya you all dapat kesan yang optimum.